Okey, baik. Terima kasih. Host tutup suara saya ya. Okey, terima kasih MC yang hebat pada malam ni. Um, Alhamdulillah. Sebenarnya hari ni hari Jumaat. Jadi kebetulan hari ni cuti. Okey. Dan cuti di sinilah di Kelantan. Jadi saya tak kerja lah hari ni dan saya buat slide tadi tapi sebenarnya saya demam. Hari ni saya demam sikit, saya buat slide tadi, rupa-rupanya slide saya tu tak save. Lepas tu hilang. Namun begitu, orang Amway ni kan, kalaupun apa-apa saja yang berlaku, dia tetap bersedia. Ada je backup plan dia yang lain. Itu hebat orang Amway tau. Sebab apa? Sebab upline kita aja. Okay. Jadi saya cuba share kat sini dulu. Kalau boleh saya share. Kalau tak boleh saya minta host sharekan. Sebab kat sini line pun tak adalah laju sangat ni pun sekat-sekat line. Sekejap saya cuba dulu share, okay? Okay, nampak ke slide saya? Okay, Alhamdulillah. Jadi, rupa-rupanya tadi masa saya nak share tadi bertindan dengan orang tu share, orang ni share. Jadi saya tak dapat share. Okay, Alhamdulillah dah dapat. Thank you semua ahli jawatankuasa yang bekerja di belakang tabir. Okay, baik. Tajuk saya yang saya backup tadi sebenarnya saya nak beritahu MC yang bertugas malam ni, saya punya slide tak tersave. Saya buat daripada pukul 11 pagi, bangun tidur, buat sampai siap, tak tersave. Ya Allah. Nah, tapi tak ngapa, macam saya beritahu tadi lah. So, malam ni saya perkenalkan, ini saya lah. Saya Rubiah Mahmud dan suami saya, pasangan saya yang masih kekal bersama saya, iaitu Azhar Abdul Rahman. Dan suami saya baru saja bersara dan jadi YB berhormat kat rumah lah sekarang. Okay. Jadi malam ni saya nak ucap semua kenal saya kan, tadi MC dah beritahu, jadi itulah saya. Baik, saya nak memperkenalkan barisan upline saya. Barisan upline dan mentor yang banyak membantu saya. Okay, yang menaja saya, memang direct saya, yang saya kasihi, terima kasih kerana membawa saya dalam bisnes hebat ini, iaitu Emerald, Nik Fazlina dan Azihan Nizan. Dan upline saya yang berada di Terengganu iaitu Diamond, Ami dan Linda. Dan sesungguhnya inilah apa yang selalu memberi semangat dari jauh dan selalu bertanya khabar saya. Terima kasih. Saya kat Kelantan, Wakaf Baru, Cenderung Batu. Tadi MC belok lidah sebut Cenderung Batu. Saya selok suka. Dan terima kasih kepada upline dan mentor saya iaitu FEDC, Fendi dan Cikgu Normaliana. Okay, terima kasih semua kerana membawa saya dalam bisnes yang hebat ini. Alhamdulillah. Baik. Apa tajuk saya malam ni? Setelah tadi tajuknya best juga, saya nak share tu. Tapi hilang. Tak apa, yang ni ada. Okey, pentingnya jualan dan demo. Kenapa penting? Nanti saya kupas sekejap lagi. Sebab saya asal datang lahir daripada demo. Auto terjual bila demo. Auto. Okey. Baik, ini saya nak ambil kata-kata Mufti Meng lah. Sebab saya sayang semua orang dalam ni, saya sayang semua upline saya sayang semua downline saya sayang semua kawan-kawan saya, rakan-rakan yang saya kasihi dalam Zoom hari ini. Ini yang saya nak share. I love you. Not because I want something from you or you are an important person. Simply because Allah has instructed me to love you. I love you for the sake of Allah. Ini Mufti cakap. Okay, baik. Kalau kata kita berniaga dan berjual, dulu mak saya ada kedai runcit kecil je tepi gerai dekat Pasar Wakaf Baru. Daripada situlah mungkin saya
apa tu, belajar kot. Saya belajar dan saya ambil inspirasi daripada ibu saya. Okay. Jadi dialah yang selalu ajar saya macam mana nak mengira duit. Nak mengira duit. Okay. Itu sebab saya lihat, saya kata mak saya bela saya daripada kecil dengan hanya berniaga kecil-kecilan di atas gerai di tepi jalan, lorong-lorong kecil saja di Pasar Wakar Baru. Jadi betul lah sabda Nabi, 90% rezeki dari perniagaan, 10% rezeki dari lain-lain. Jadi apa yang saya buat sekarang, saya cikgu dan masih cikgu, dan insyaAllah saya mohon bersara awal tahun depan saya akan bersara di umur 54 tahun. Jadi insyaAllah dah bersara nanti kita gomo MW kuat-kuat. Okey tak? Okey lah kan? Alright. Jadi jadi tajuk saya malam ni pentingnya jualan dan demo. Okey. Dulu masa dulu lah. Bila upline saya cakap, Emranik Bazina, saya cakap, marilah kita pergi cari ilmu dekat Penang. Dulu kita orang pergi cari ilmu kat Penang tau. Jauh sangat. Bukan jalan-jalan tau. Naik kereta pagi, balik pukul 5, pukul 7 pergi sekolah. Kan kita hari Ahad sekolah. Kat sana hari Sabtu. Offline meeting, kita pergi meeting offline kan. Jadi setiap sebulan 3-4 kali pergi ke Penang belajar. Jadi terima kasih kepada semua upline saya, barisan penajaan, semualah pengorbanan masa, tenaga sangat berbaloi. Saya dulu capai Emra dalam masa 2 tahun setengah. Hari tu kita buat betul-betul tanpa pandang belakang. Betul-betul kita buat. Okey, baik. Saya klik ini. Okey, saya dulu kan asal ada peluang saja. Bila upline ajar, saya ajar macam mana menjual, ajar macam mana demo, saya redah je, bodoh-bodoh je. Mana-mana sekolah saya duduk, mana-mana sekolah yang saya tukar, minta tukar, saya demo je. Asal ada peluang, saya ambil. Pernah satu kali saya buat charity ya. Tepi-tepi jalan bagi untuk orang kenal kan saja je, padahal bendanya kecil je, tapi okey, itu sedekah bagi pihak arwah ibu, arwah family. Alhamdulillah saya kekal sampai sekarang. Itulah sebenarnya pengorbanan tau. Okey, jadi macam-macam cara kita nak promote, nak bagi tahu orang. Satu masa dulu, sekarang lagi senang tau sebab sistem website dan online yang ada di media sosial. Kita boleh demo macam Joyce buat tadi kan. Tengok dia buat cooker tadi, best tak? Sedap. Seteliur tiba-tiba. Kan? Seteliur tiba-tiba. Nanti boleh pergi makan rumah Joyce lah. Sekejap lagi saya pergi. Okey. Jadi dulu kan bila saya buat bodoh-bodoh, tahu-tahu je dapat pergi melancong. Lepas tu trip VVIP pula tu. Ingatkan trip biasa-biasa, naik Air Asia ke apa ke, pergi dengan tambang RM200 gitu lebih kurang. Ratus-ratus ribu MW belanjakan. Thank you MW. Okay. Jadi kalau kita tengok kan, saya sebenarnya push diri saya. Push diri saya, tak ada orang yang nak push buat. Sebab zaman dulu mana kita ada benda-benda support system, contoh hari ini daripada ECBI dan lain, tak ada. Semuanya datang daripada diri sendiri. Ingat tak zaman kita kecil-kecil itu, ada tak tuition-tuition yang boleh support kita? Ada tak? Tak ada kan? Orang kaya saja yang boleh pergi masuk tuition. Saya tak ada tuition. Hanya cikgu sekolah saja bagi tuition sehingga jadi pandai. Jadi macam ni lah zaman dahulu. Mana ada support system macam ECBI hari ni dengan ESP, dengan NDS, dengan MAD, semua tu. Mana Eagle Club, semua tak ada. Tapi zaman dulu, 11 tahun yang lalu lah. Saya buat MBA 11 tahun yang lalu lah.
kena push diri sendiri. Nak pergi demo, nak pergi jual, semua kena push diri sendiri. Tetapi upline tak pernah putus-putus tau. Datang, tiap kali call ada je dia jawab. Alhamdulillah, upline saya okey sangat. Upline saya memberi kerjasama yang sangat baik sehingga hari ini. Alhamdulillah. Dan. Jadi macam itulah kita nak buat support system kepada downline-downline kita. Macam itulah juga. Saya ingat semua apa tu jasa-jasa upline saya. Jadi saya buat pada downline saya juga sehingga hari ini, ajar demo dan jualan. Okey, baik. Dulu tengok upline saya, tengok dia ajar demo. Ajar demo buat biskut, buat roti, buat kek. Tu orang saya, jadi saya 3 orang saja. Diamond dan Melinda dengan Amberani. Masa ni kami bodoh-bodoh buat sama-sama je kan. Jadi masa tu kita kena ingat bisnes ni bisnes milik sendiri, bukan orang lain punya. Kita sendiri owner, business owner. Anggap bisnes seperti kerja kita lah. Bangun awal, jumpa upline, jumpa downline, jumpa prospek. Macam tu lah. Lepas tu upline saya ajar, jangan tangguh. Kalau nak buat demo, terus buat aktiviti. Hari tu tak ada pun 10.31. Tak ada. Tapi saya belajar daripada upline saya. Sekarang dalam ECVI, FEDC ajar ada 10.31. Yang tu sebelum kita tidur besok, kita kena tulis dah nama-nama 10 orang yang kita nak approach esok pagi. Esok petang ke balik kerja kan. Dulu tak ada, dulu buat bodoh-bodoh. Tapi sebab kuasa jualan, kuasa demo tu, orang percaya. Jangan tangguh buat kerja. Bila ada prospek, minta hantar barang, buat segera, pergi segera. Jangan tangguh, besok nak pergi lusa lah. Tak boleh sebab hari ni nak pergi klinik dulu, nak pergi jumpa kakak ipar dulu, nak pergi jumpa besan dulu. Mati kerah, orang beli dengan orang lain. Jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Mati tengah jalan lah kalau buat macam tu. Orang lo ni semua sekat. Sekat kita dalam apa? Orang jual dalam TikTok, orang jual dalam platform-platform lain. Bila kita tanya, bila kebetulan Allah rezekikan kita jumpa orang yang beli barang dalam TikTok, kita tanya, beli kat mana? Beli dalam TikTok. Kenapa berbungkus macam ni? Dah aku minta engkau cakap nanti dulu. Baik aku beli dalam TikTok. Macam tu. Rugilah. Rugi. Jadi satu pula. Ambil masa pula. Sekian pula kita nak kena convince orang tu jangan beli dalam TikTok. Beli yang original dekat website. Okay. Alright. Ni lepas tu kita ajak meeting lah. House meeting dulu. Upline saya lepas demo, lepas jualan, upline saya tangkap terus. Dia cakap dengan saya, tangkap terus orang ni, isi borang, ajak pergi center meeting. Ni center meeting. Actually center meeting atas tu adalah Dewan MW. Bawah tu rumah saya. Bawah tu rumah saya. Atas tu center meeting. Datang center meeting. Sini tempat yang digazet oleh ECVI. Baik. Dan yang kedua, apa tu FEDC lah dulu. FEDC kita ada dulu kan. Dia cakap dah, saya ambil je Petua FEDC Abdullah Nafiah dulu. Yang ni yang dulu tau. Tapi upline kita sekarang dengan bantuan dan support sistem ECVI, kita lebih hebat lagi dan luncur ke depan. Dalam MW ni upline saya ada cakap lah, bukan kata FEDC saja, tetapi semua upline saya cakap macam tu. Dalam MW 90% perhubungan, 10% bisnes. Kalau tak ada perhubungan, kalau tak ada tanya khabar, mati kerah. Orang tak nak pun baik dengan kita. Orang tak nak pun pandang kita. Orang ingat kalau sekarang kalau kita tak ada perhubungan, orang ingat kita nak di-scam dia orang. Betul? Nasib baiklah saya tak pernah mengalah daripada 11 tahun sampai sekarang sebab baik dengan orang. Tak ada pun orang cakap kita nak di-scam dia orang. Okay? Bahasa baru, istilah baru tiba-tiba keluar scam. Entah kenapa. Okay. Jadi modal ni rendah saja. Modal tak rugilah RM60 saja. Saya ingat saya terbaca general knowledge pasal MLM. MLM ni kalau RM90 ke bawah masih patuh syariah. Kalau 100 ke atas itu dah high business. Okay.
Jadi kita ni beruntung daripada 90 drop sampai 60 ringgit modalnya. Itu yang best. Jadi dan sebenarnya SOP patuh syariah adalah 100 ke bawah itu patuh syariah modalnya. Jadi yang kena modal 30,000 ke atas tu apa itu? Yang tu tak tahu. Okey, tapi ramai je orang masuk kan. Okey, lepas tu apa saya ajar aktiviti ni kalau dalam kita punya support system ECVI kita kena buat aktiviti kan 10-3-1 kan. Ni kita buat aktiviti tiap-tiap hari. Masa tu suri rumah, keluar buat aktiviti at least 8 jam. Dah buat aktiviti tiap-tiap hari untuk si rumah, keluar buat aktiviti at least 8 jam. Macam orang bekerja. Kan? Untuk yang bekerja satu hari 2 jam. 2 jam. Betul. Kalau kata seminggu bekerja satu hari 2 jam, 2 jam atau 3 kali lah seminggu 6 jam. Macam saya balik sekolah baru sempat buat. Itu pun nak kena pergi shop lagi, nak pergi hantar barang lagi, nak kena pergi jumpa orang lagi kan. Sambil pergi jumpa orang ambil peluang. Sekarang ni saya nak cakap ni kat sini betul-betul lah. Sekarang ni kalau kata orang nak deodorant ataupun orang nak shampoo, satu je, pergi je hantar. Kenapa? Bila sampai nanti bagi salam, Assalamualaikum, ada rumah ke? Boleh naik? Naik. Bawa biskut. Beli apa? Beli Mami Monster satu paket sebab anak dia ramai kan. Mami Monster baru RM8. Bagi anak dia galik-galik main kat situ. Tak ganggu kita lah, tak ganggu mak dia kan. Saya pun demo lah. Hantarnya shampoo. Demonya artistry. Cuci-cuci muka mak dia santai-santai, bagi pakai lipstick, bagi pakai serum foundation, bagi pakai mati defense, bagi pakai blusher sikit-sikit, kan? Yang lembab basah, yang bawah kering, bagi shiny sikit je, bukan banyak. Dia pun cakap, kejap lagi laki I balik. Yalah, laki you balik tengok bini dia cantik, kan? Hantar shampoo je. Bayar je harga shampoo. Shampoo, satu set shampoo anti gugur kan, 240. Satu set. Lepas tu, dia pun cakap, tambah lagi balancing solution ni. Yang trial je nak try dulu. Boleh, RM105. Itu dah nak ahli tau. Saya memang kepung orang, igak orang, panggil igak tau, igak. Catch me if you can tu kan, igak orang. Igak buat macam tu, bagi cantik, tahu dah laki dia balik pukul 5 ke, laki dia tak ada ke kan, kalau laki dia balik bini dia cantik, okey tak? Kan? Senang jual artistry, buat macam tu je, simple-simple je. Okay? Jadi dalam ni apabila kita guna, kita mesti jual kan? Jual, taja, beri khidmat, majlis ilmu, wajib lah. Guna, jual, taja, beri khidmat, majlis ilmu. Yang ni kita kena heret lah. Lepas kita dah cantikkan dia, cara jual lah ni. Cara jual soft selling lah. Lepas kita cantikkan dia, kita cakap lah, nanti kalau datang dekat center hari Sabtu, nanti saya cantikkan lagi dengan top up makeup. Saya akan jadikan model lah untuk hari tu. Dan kalau Kak ni datang, saya akan beri hadiah lah. Yang datang ni, so ajaklah ramai-ramai datang. Nanti saya bagi hadiah kecil-kecil kan, yang artistry ada tu, yang sampel-sampel yang kecil-kecil tu bagi. Itu kerana apa? MBUI ajar kita menghargai orang tu. Jadi MBUI ajar kita semua tu, kita kena buat macam tu. So kita ni kan kena ada satu perasaan, jangan kupik, jangan kedekut. Apa yang kita dapat itu dalam rezeki kita ada rezeki orang, kan? Macam tu. Jadi ini pesanan tau. Pesanan, alright. Kita tengok. Okay, baik. Kenapa saya bekerja santai-santai, biasa-biasa, relax. Ini part time sebab saya kan buat part time, kerja kat sekolah. Tapi buat part time ni, gaji part time ni melebihi gaji cikgu lah sekarang, tahu kan, gaji cikgu pun dah mahal. Ikut pejawatan, ikut grade DG, grade pangkat tu. Siapa sini cikgu yang gaji dia yang grade dia 52. Siapa kat sini grade dia jusa.
Yang besar tu gaji 15,000, 16,000 lah. Cikgu. Yang biasa yang grade DG 52 pun dah 12K gaji dia. Jadi Alhamdulillah, itulah saya nak turun ke sekolah sambil niat pagi, waktu pagi turun kereta, tiap pagi turun, niat dua terus. Sahaja aku berniaga, beribadah, berdakwah kerana Allah Ta'ala. Ya Allah, kurniakan perniagaan untung dunia akhirat. Okey, satu niat untuk niaga, satu sahaja aku bekerja sebagai seorang cikgu di sekolah SK Cabang 4 kerana Allah Ta'ala. Dua saya niat pagi. Jadi, bismillah tawakkaltu Allah. Go. Jadi balik sekolah, terus singgah Amway, Kota Baru. Jumpa janji saya akan ambil masa lah di sekolah tu, call, WhatsApp yang kita ada dalam 10.31 tu. Saya ambil masa sikit. Jadi saya pun rasa risau juga. Bekerja dua dengan dua dalam satu ni rasa risau juga, tapi itulah saya harap Allah ampunkan dosa saya. Bekerja macam tu lah, bekerja dua. Dua macam tu. Jadi waktu free tu saya WhatsApp lah. WhatsApp downline saya. Okey. Mengapa perlu buat jualan? Jualan ni, kalau kita tengok, mengapa? Kalau tak ada jual, tak ada lah orang beli. Kalau zaman Nabi hari tu kan jual beli, angkat jual beli. Jadi Amway ni betul lah patuh syariah, angkat jual beli. Ada benda yang jual beli. Okey, katalah jual minyak baby oil. Minyak baby oil ni laku kan. Semua orang pakai. Sakit orang pakai di sekolah, cikgu sedawa, cikgu skot sebok di sekolah tengah makan pun tercekik. Tengah sedawa makan durian pun tercekik. Jadi bagi minyak. Dalam minyak ada semua dalam beg, dalam handbag kan, bawa kan. Bagi gosok-gosok dah baik. Tak tanya berapa ringgit. Itu je. Jualan kan, itu je. Cakaplah berapa ringgit. Kalau nak jadi, kalau nak murah jadi ahli. Boleh guna sendiri. Macam tu lah. Tapi handbag kita tu berat lah. Bawa pergi sekolah, sengit lah bau. Tapi saya cerdik. Saya turun tu kan budak-budak datang. Angkat bawah cikgu. Best. Dengan handbag-handbag sekali saya bagi kat budak-budak buat naik bilik saya. Kan? Dan budak-budak itu diberi penghargaan masuk dalam kita ada sistem dia yang kita tulis budak ni bagus, pelakuan baik, macam tu, membantu cikgu mengangkat barang. Jadi benda tu dibawa rekod dia lah. Budak-budak sekarang berlumba-lumba untuk membuat perkara yang baik di sekolah. Okay? Jadi kenapa perlu buat jalan? Macam tu lah, sebelum kita jual, kita kena guna. Jadi orang percayalah, macam saya tadilah letak minyak ni. Contoh minyak ni kan. Tak nampak? Ni. Nampak? Tak nampak. Yalah. Okey, jadi tunjuk minyak, bawa je. Pelik minyak dalam beg, kalau tumpah macam mana? Kita pandailah. Dia ada kan penutup dia tak tumpah. Okey. Jadi kita kena jual dululah ke diri kita. Jual, guna. Lepas tu kita kena beritahu downline. Saya ingat kan, saya ingat Diamond Lia cakap, kalau kita beritahu sebarang produk untuk jual, jangan bagi orang tak beli. Buat siapa orang beli. Gitu. Kecek sungguh siapa orang beli. Jangan sesekali biar orang klik saja. Mesti orang balik bibit satu, bawa satu barang kita. Macam tu. Jadi pandailah kita orang lama kan. Ada wakilah dia. Macam tu. Okey. Jadi bagaimana? Kita bina keyakinan diri dah dulu. Nak bina keyakinan diri, kita kena masuk kelas lah. Kita leader pun kena masuk kelas juga. Tak masuk kelas, mana boleh nak approach orang. Kan? Nak barang serang produk asyik baru je. Kalau kita tak berlatih, macam mana kita nak beritahu orang? Kan? So, apply ni satu hal. Dia kena berani dan bersemangat. Kalau apply tu lemah je, asyik-asyik kita pergi, kenapa apply? Demam ke? Sakit ke? Baik. Macam saya tak pernah beritahulah demam ke? Sakit ke? Tak pernah beritahu downline.
downline tak pernah tahu saya ada kat mana, tak pernah. Dia orang tahu saya ada di setiap tempat jualan dan demo dia orang. Alhamdulillah. Ni upload downline saya ada dalam ni, dia tahu. Saya tak pernah miss berada dengan dia orang. Demam ke, sakit ke, heret kaki je pergi. Lepas tu buat-buat gagah, buat-buat semangat. Macam tu kan. Benda-benda yang positif lah. Kalau tak, nanti sakit. Lepas tu positif lah, kita kena positif. Deh. Dan kita ingatlah produk kita macam biasa beritahu orang ada money back guarantee. Okay. Persediaan kita jual kena ada barang. Kena ada barang. Tak ada barang, nak cerita gapo. Oyak kita ada oyak. Go to tu gapo. Go to gapo. Okay, minyak baby. Apa, ubat gigi. Apa lagi? Glister. Glister tulah sembuh dalam mulut, iler bau mulut tu, sakit-sakit gigi pun hilang, nepuh-nepuh mulut pun hilang. Go to gapo. Tu problem go to yang tadi. Jadi kena bawa benda tu tunjuk. Tak mau go to. Gitu. Okay? Boleh? Faham ke bahasa Kelantan? Kalau tak faham beritahu buka suara, beritahu saya tak faham bahasa Kelantan ni Kak B. Macam tu. Okey. Tak faham. Okey, tak faham. Okey, tak faham. Alright, nanti saya cakap bahasa Melayu sikit. Tak faham. Okey, tak faham. Alright. Personality kita kena kemas lah. Kalau kita pergi jumpa, kita perlu bersemangat dan ceria. Okey. Dan senarai nama pelanggan kita kena ambil, nombor telefon dan lain-lain. Kecenderungan kita kena tahu orang tu cenderung apa. Okey. Kita kena tahu orang tu cenderung apa. Kalau contoh macam kita pergi tu dia ada masalah kebas-kebas kaki kan. Ada masalah kebas-kebas kaki. Okey, masalah kebas-kebas kaki kita pun tunjuklah macam kalsium magnesium, cara nak jual dia. Kita soft selling je dengan dia. Gosok-gosok belakang, touching. Sakit apa? Lama tak jumpa ni. Duk sakit gapo. Dia pun cakap lah, alah hai kaki tak boleh pijak kat lantai. Alah lama dah sakit. Kita pun tahu. Kita pun cakap, ni cuba try. Cuba try kalsium magnesium ni. InsyaAllah dia baik insyaAllah. Jadi kita buat macam tu lah. Okay. So masa kita nak jual tu kita kena buat temu janji. Kita call tanya. Pukul berapa nak kena ada rumah, bila, dan setiap kali kita nak demo kan kita kena datang awal. Lepas tu tunjuk demo dengan kalau boleh, kalau kita tunjuk demo tu saya nak beritahu kita dah bawa siap-siap lah. Contoh kalau kita nak demo dalam air cooker kan, kek kukus, kek apa-apa, kita dah siap-siap timbang, ikat-ikat dalam plastik kecil-kecil dah 10 gram, satu cawang gelas, satu cawang ada gandum, satu cawang koko, dah ikat siap-siap dalam plastik. So that kita pergi rumah orang, kita hanya demo sumbat-sumbat, lepa-lepa macam tu je masuk dalam bekas, plastik-plastik tu terus buang. Kita kena buat macam tu. Kalau kita minta kakah dengan dia, minta senduk, minta sodek, sudah lambat. Sedangkan kita banyak lagi nak demo, nak beritahu, cuci muka dak lagi, belum lagi, macam tu. Okey. Juga tu terbukti. Kelantan. Ya. Okey. Amak Kelantan ori. Betul. Terbukti amak Kelantan ori. Betul. Okey. Nanti beritahu saya kalau tak faham, nanti saya tukarkan balik, translate. Translate balik. Okey. Baik. Jadi sentiasa senyum. Sentiasa senyum. Kalau tak senyum nanti orang cakap tu mari demo tapi kat rumah tadi gaduh dengan laki dia. Macam tu.
Tak nak lah macam tu kan. Senyum. Lepas tu cantik-cantik lah pakai. Dah. Jadi terjual lah produk kita. Kalau kita tak cantik, mari muka macam hantu Kak Limah, tak siap, tak pakai lipstick. Diorang pun tak nak tengok sebab mesti diorang macam apa tu, trigger kita ni cantik, mari mesti dia ni orang macam ni kan. Sebab kita orang kampung je nak tu. Awak duduk ulu, balik ulu. Kampung Hulu sana. Gua Musang ke. Pedalaman. Macam tu. Jadi orang yang duduk pedalaman, dia keluar daripada pokok kelapa sawit ataupun pokok getah. Dia nak tengok kita pergi dengan cantik. Kalau kita pergi sama dengan dia, Kelaring, muka tak siap, tak cuci muka. Sama dengan dia, dia pun tak ada nafsu nak tengok kita. Betul tak? Betul kan? Kan? Tak ada nafsu nak dengar pun apa yang kita beritahu. Apa yang kita nak jual, apa yang kita nak sharing, apa yang kita nak demo. Okay? Jadi bila dia tanya berapa harga, kita jangan terus jawab 3,500 ataupun apa dia dah RM108. Kita beritahulah 108 je. Macam tu. RM79.50. 7550 je, RM75 je, RM80 je, 80 je. Yang tu. Kita kena sebut 80 je. 100, 100, kosong. Dia baru cari fikir. Je tu belakang. Kena tambah. Barulah dia rasa macam tak adalah mahal sangat. Macam tu. Kita kena pandai juga tau. Kepung diorang, bagi diorang terbuka. Kena pandai, kena ada wakilah, kena ada satu teknik. Macam tu. Wakilah kau tak pandai tak? Okay, apa lagi? Jadi okay. Jadi kalau kita nak hantar barang, kata contoh hari tu kita tak bawa barang yang diorang nak kan. Jadi kita kena hantar lah, jangan lambat lah. Jangan lambat, hantar teruslah masa 2-3 hari. Terus lepas pada tu follow up, tanya, telefon, telefon tanya pukul 10.14 dah sepatut habis dah ni. Okay, lepas tu katalah kita appreciate sangat dalam group kan. Kita hantar kad raya, kita hantar kad apa tu, happy birthday. Bagi diorang rasa dihargai, okay. Alright. Lepas tu tips menaja lah. Kita kena taja. Macam mana nak taja? Contohlah RM60 harga periuk lah. Periuk daftar ahli 60, harga ahli RM800. So yang perlu diberitahu pada pembeli ataupun spek ialah 960. Beritahu macam tu je. 960 je harga. Kalau yang nak cash, bagi cash. Kalau yang ada EPP, yang minta EPP 4 kali bayar, kita kena check lah orang tu dulu boleh ke tak. Kalau saya pegang seorang yang kat situ, kepala kat situ saya pegang seorang tu, dia yang kutip. So anything yang 4 kali bayar ke apa ke, dia yang bertanggungjawab. Alhamdulillah setakat ni tak ada lagi yang tak bayar. Yang tak bayar tak ada lagi, Alhamdulillah. Prestasi baik dengan Amway. Okay. Alright. Ini termasuk kalian Amway tau. Kena dan kita kena beritahu lah. Kita ada 800 jenis produk lah. Dah layak lah. Dapat 20 hingga 35% potongan setelah jadi ahli RM60 ya. Lepas tu kita kena beritahu lah sikit mengenai PV, dan tiap kali key in ahli jangan lupa key in selalu segera nombor bank dia masa tu. Bank, sebab nanti belian 250 dapat bonus, dan beritahu terus kat situ, buka website, tolong bagi tahu dia orang ini dapat bonus kat sini, boleh lihat.
Saya selalu screenshot hantar kepada diorang bonus-bonus yang diorang dapat. Jadi diorang suka dan percaya dengan kita. Macam itulah kita nak bina supaya sekarang ni istilah scam tu tak ada. Kalau ni tu ada istilah scam lain mana saya pun tak tahulah. That's why kita kena bina hubungan ya. Online juga. Tapi yang penting kena ingat konsep MWay adalah educate people face to face. Ingat tu. Educate people face to face. Kena jumpa dan beri pelajaran kepada diorang. Bukan kata dalam online saja, online pun boleh tidur, saya pun tidur. Macam tu. Jadi educate people face to face. Ingat tu, yang tu. Kena pergi. Ke mana pun kena pergi. Kalau turut waste tu jangan jadi macam apa tu pelacur Cina hari ni terjun gaun di Macang. Terjun pasal follow waste tu terjun gaun. Hari ni jatuh gaun. Okay. So waranti. Sebab apa selepas kita buat jualan, selepas kita demo apa semua tu, kita pergi ke rumah dia sekali lagi, kita cakap dengan dia. Apa dia dah pembelian atas nama Kak Na sendiri. Jadi Kak Na akan dapat waranti lah any kerosakan. Kak Na bawa pergi shop. Itu kita pegang dah dia, igak dah dia, cash dia supaya dia pergi shop pula. Kalau kita tak cakap macam tu, tak yalah, tak payah lagi shop, bila je lah suruh, bila je lagi buat. Kak Na tak nak lah. Tak boleh, kena pergi. Pergi, kalau pergi nanti jumpa Kak B belanja makan, belanja minum, macam tu lah. Kan, kat sini, kat Kelantan ni, kat KL saya tak tahu. Tapi kat Kelantan ni kalau cakap belanja, minum, makan, semua datang. Alhamdulillah. Tapi tak apa, itu sedekah kita. Okay, jadi kita ajarlah cara guna dengan betul dan lain-lain lah. Dia cepat pandai. Lepas tu, cara dia orang nak pergi dekat kaunter, kita ajar semua tu lah. Ambil nombor. Jadi ada orang dia tak suka ambil nombor kan. So kita tolong je. Ni nombor Kak Na. Kak Na pergi je ambil. That's why kalau kita nak pergi shop, kita buat janjilah dengan dia orang supaya dia orang tak mengamuk-ngamuk. Dia orang ingat ke macam MW ni pergi je kat pasar kan, kat pasar macam beli durian. Holo pitih dapat durian. Bukan macam tu. Kena ambil nombor. Yang tu jadi problem di Kelantan. Tapi tak apa dah, orang Kelantan cerdik dah. Gitu. Okay. Kelebihan ahli bawah kita ni kan, bila kita ada kelas, kita ada demo dan kelas masak care, kita tu kena bantu. Sebenarnya ini adalah amal jariah lah yang tiada dalam bisnes lain kat luar. Tak ada bisnes kat luar, memang tak ada. Saya tak pernah jumpa bisnes. Dulu pun saya banyak buat bisnes. Tak ada pun nak sedekah macam tak ada. Banyak sangat amal jariah dalam MW ni. Tak berkira. Minyak kereta habis, kereta tayar haus, siapa tu brake depan belakang habis, siapa kerek bunyi, kena pergi cana balik dekat mekanik tu. Siapa gitu sekali. Tapi kita tak pernah pun merungut, tak pernah komplain. Maka perjalanan hidup kita dimudahkan oleh Allah. Percayalah. Weh lambat habis kepala weh. Belah dah. Okey. Jadi dalam bisnes ni perlu jujur, itu saja. Jujur perlu jujur. Kalau kata harga ahli tu, beritahu. Kalau saya kan, saya beritahu tau. Kalau macam contoh dalam EPP tu ada RM199, 95 sen saya beritahu dengan jujur. Saya kata saya ambil, saya cukupkan. Jadi 200 sebab 5 sen tu payah nak kira. Lepas tu pakai kad token ni kena charge dengan bank. Jadi saya cukupkan ambil 200. Saya selalu beritahu dengan jujur. Tiap kali jumpa secara offline saya beritahulah. Jadi diorang boleh terima. Alhamdulillah beritahu tau. Jangan senyap lah. Jadi begitu juga dengan kupon-kupon, beritahu. Tak nak habis, hilang. Jadi kena apa tu claim bonus. Jadi inilah daftar ahli tu macam biasa, seperti biasalah. Isi nama suami isteri, info dan letak akaun bank. Okay, dan pendaftaran tu kita buatlah hajar online, offline dan lain-lain. Okay, kebaikan daripada demo majlis ilmu produk ni, apa tu saya dulu kan buat macam ni. Saya paksa diri saya, setiap hari saya push. Sama macam saya bangun pagi nak pergi ngajar, macam tu. Jadi saya repeat, asuh.
macam tu. Tak ada pun saya cakap tadi kan support system tak ada. Tapi sekarang alhamdulillah daripada SCVI boleh menyedarkan saya. Jadi saya buat MW untuk 21% santai-santai. Macam tu cukup 21 dan lebih lagi alhamdulillah. Jadi itulah. Jadi pada saya bila saya rasa sedih, saya rasa buntu, saya akan call Damalia kadang, saya call Damo Fendi, bercakap personal. Sembuhlah, sembuh. Sembuh. Solution ada, kopi ori je. Okay, jadi buat apa pun buatlah dengan ilmu, kau boleh berjaya. Never stop learning. Kejayaan anda sudah semakin hampir. Jika anda berhenti belajar, anda sedang menempah kegagalan. Jangan berhenti belajar. Siapa macam saya, cikgu, duduk sampai sekarang belajar, tak pernah berhenti. Okay. Jadi thank you. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi insya-Allah Husni. Nanti saya sharing lagi bulan-bulan 8 ke? Bulan-bulan 8 insya-Allah saya sharing lagi. Jadi thank you semua. Alhamdulillah saya stop sharing.